Ini adalah laporan tugasan projek e-sport. Objektif projek adalah memberi kesedaran isu ketagihan skrin anak-anak, berkongsi 2 langkah pencegahan praktikal di rumah dan membina tabiat digital yang sihat dalam keluarga. Pelaksanaan aktiviti adalah melalui ceramah awam berdurasi 3 minit di platform digital media sosial. Impak dan hasil jangkaan, ibu bapa menguatkuasakan zon bebas peranti, akses berterusan kepada video panduan digital, dan kesedaran membina ekosistem isukan yang sihat. Refleksi pembelajaran. Kepimpinan solo membina daya tahan disiplin dan accountability kendiri dalam menguruskan projek. Kemahiran digital meningkatkan kecekapan teknikal dalam rekaan Canva, suntingan dan pengurusan. Komunikasi padat menguasai teknik penyampaian mesej dalam 3 minit melalui platform media sosial. Ketagihan skrin, gadget atau keluarga. Kami akan kongsikan tips dan langkah pencegahan praktikal yang anda boleh lakukan di rumah. Ketagihan gadget adalah satu keadaan psikologi di mana seseorang menggunakan peranti digital secara berlebihan hingga hilang kawalan dan menjejaskan kehidupan seharian. Kesan ketagihan gadget ini boleh kita perhatikan sendiri di rumah bila anak-anak dilihat sering marah, terlalu sedih, terlalu diam dan tidak mahu bergaul. Ini tanda-tanda kemahiran sosial anak anda semakin merosot dan perkembangan otaknya terganggu. Ada 2 langkah pencegahan yang boleh dilakukan di rumah bagi mengelakkan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Langkah pertama adalah dengan menetapkan waktu tanpa peranti atau zon bebas gadget semasa makan malam bersama. Inilah peluang untuk menghayati momen bersama keluarga tanpa gadget. Langkah kedua adalah dengan menyimpan gadget 1 jam sebelum tidur ke dalam kotak peranti dan menggunakan masa yang ada untuk membaca buku sebelum tidur untuk tidur yang lebih berkualiti. Gadget pada masa ini adalah satu keperluan. Maka, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk melakukan langkah pencegahan ketagihan gadget. Ibu bapa perlu menjadi gatekeeper digital untuk menetapkan had masa skrin dan bersikap konsisten. Ibu bapa perlu menyediakan zon bebas peranti di kawasan utama dalam rumah. Ibu bapa juga perlu membina komunikasi terbuka untuk mendengar luahan anak-anak tanpa gangguan gadget.